Oh. Ui. Tak kumpau. Ui, ui, ui. Tuh. Oh. Okay, kita try lubang ni. Bismillah. Dia kata tak? Ada pergerakan ya. Pak. Kak. Macak strike, macak strike, macak strike. Oh. Macak dah dapat. Tak kumpau. Aduh. Tak mau nak ni. Oh ya. Umpan dah lah udang busuk. Kan tak mau dah. Tekan sekali duduk lah. Tak strong lah belut ni. Oh, kena. Telan. Hui, tak kumpau. Baik dah. Alhamdulillah geng, tak kumpau. Macak dapat ekor. Aku pun dah dapat. Mantap. Oh, try biar. Try lubang ni nak. Bismillah. Oh, ada. Oh, makan. Cantik. Bagi dua. Mana? Dah belum? Aku tadi rasa macam gabai. Kena gerak ni. Oh, kena. Kena. Ada perlawanan di situ. Oh. Dia dah harum. Ya! Oh, terkelak ni. Okey geng, belut ketiga. Aduh, kali main saja. Mantap gaban. Ni kumpau. Hai baru nak main mengai ni. Kumpau dah. Okey, ni makan geng. Aku saja try tadi. Dapat aja. Ada hero. Okey, kita try ni. Patut budi punya kami laju ni. Mana? Belut kedua. Cak strike belut kedua dia. Comel. Abang bagi cabai-cabian. Cabai-cabian. Mak Jinya dah makan. Mau nak sentok Oh, kena. Kena. Okay, Mak Jin dah kena. Kita tengok. Apakah ada? Sipu. Lucut. Mengai tu tak main kat ni. Try lubang ni. Ambil duduk tadi. Duduk balas pot aku. Lapuk apa? Aku nak try lubang ni. Wih, dia tengah tarik. Tu dua sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Sentok. Wih, kena. Apa? Wih, ada perlawanan. Sak oi. Wih, boleh. Tak belut. Ada cenanek. Mantap. Jak ni belut ke mi? Mengai belut ke mengai mi? Mengai udang. Kelak umpan andalan aku ah. Abang busuk ke bau 3 ekor. Nampak umpan lembek. Mak Jin kumpul. Yang ni Hai. tak tim mengai. Cicu. Duduk taling lah. Tak ke. Try kat dia makan tak. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dia dekat pala oi nampak pala tadi. Oi. Maru. Tak. Tak tahu.
Biar rung. Kena weh. Hang pok ngai pok je. Oh. Tu weh tu. Le weh besar weh. Yang ni kena ah. Tak kumpau. Oh, aje tak kumpau. Aku kita lagu mana? Tuh. Weh makan. Hui. Hui. Tak sedap. Hui. Dah lekat belum? Lincin sikit lah. Bu, naik kamera kat aku. Tekan position. Tapak ni. Dapat dah. Kerasnya. Pokok eh. Saya ni. Alah, lu ya. Sangkut. Belut-belut macak ni. Woi. Banyak nak di bawah ni. Macak bodoh. Hui, ada tu. Banyak surut tu. Banyak surut tu tadi. Tak makan ni. Hai, tadi aku tengok cakap dah tadi. Tu eh. Makan kiri kanan. Oh, makan dek, makan dek. Dia keluar makan. Mak Ji tengah duk layan lagi. Setengah jam tu. Aku tengah duk makan ni. Ikan lagi. Dah dom. Okey. Tunggu tu, muak tu. Dia mendekat lagi tu. Dia nak tarik pelan-pelan tau. Bismillahirrahmanirrahim. Slow mo. Sentak main. Oh, kena. Wih. Comel. Mak Jin tengah duk layan lagi lama tu. Dia dah keluar. Oh. Mulut panjang setengah urek Mak Jin dah naik. Oh, boleh tahan saya. Lubang kecil kan tu. Wah, Oh, sampai lembek. Sampai- Lembek kita lawan. lembat belut tu. Kita lawan. Mak Jin nak belut 2 ekor besar-besar. No, umpan kosong. Cakap dulu lah. Timbul. Cak dah dapat belut last. Boleh tahan saya. Sudah sedang. Penat dah. Okay, kita dah balik lah. Dah nak maghrib lah. Ni last. Ada ekor dah. Okay geng, hasil petang ni. Tak kita basuh dulu dia geng. Hasil. Tu belut kecil. Belut kecil dilepaskan. Di sana. Aduh. Ikut ayak. Aduh, sekok dia api lah. Bye-bye. Ni dah sekok lagi ni belut kecil. Mana dia? Ni. Hampir tak larak pun belut kecil. Ni Mak Jim tadi. Gabai lah. 2 ekor lah. Aku dapat 2 ekor gabai. 3. Aku Ni dapat sekok ni. sekok. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi tadi Amir Ali Channel. Okey geng, petang ni nak main mengai belut lagi. Petang kemarin kami dah main dah. Dapat rezeki. Petang ni aku nak main lagi, tapi aku seorang petang ni. Jom. Tadi aku dah mengai kat belakang rumah aku, dapat sekok besar kau. Tu dalam tu kita sambung terus. Okey, let's go. Okay, geng, tadi aku dah try kat belakang rumah aku, dapat besar ni. Kita buat video buat ni. Tak apa. Ni kita try cari kat lubang. Kat parit ni. Okey. Let's go. Bismillah. Ada apa tak ada? Oh, makan. Okey, makan. Tu ada kat tu bang. Yo. Ini makan ni. Sok. Okey, kena. Oh dah, comel. Oh dah, alhamdulillah. Tak kumpau. Tak. Belut kedua. Belut
Lama ya. Baru. Cari lubang ni. Bismillah. Ui. 2 kali dia sedut. Dia duduk atas ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Oh, kena tu. Ui, besar kok. Alhamdulillah. Okay, geng. Belut ketiga. Alhamdulillah. Boleh tahan lah. Saya sedang. Tak. Okay, geng. Ada lubang dekat akak nyok. Bismillah. Oh, tu. Ui. Dia ambil keluar. Dia ambil kat lubang. Bagi dia makan tu. Dah belum? Okey, dah kena. Tengok besar kecil. Alah, comel. Kecil saja, geng. Boleh lah. Duduk keempat. Alhamdulillah. Bismillah. Lubang kat akak nyok lagi. Dah kata dah. Wah, macam ada berbuih tu. Kelak buih tu tandanya ada belut. Tengok dia nak makan tak. Oh, dia ambil. Oh tu. Okey. Oh, kena. Allah, lucu dah. Sayang. Tak apa, tak rezeki. Bismillah. Ui, makan. Makan, geng. Dah ke belum? Centak tengok. Bismillah. Centak. Okey, kena. Ui, macam besar ni. Oh, boleh tahan. Alhamdulillah. Nak lagi cakap. Okay, geng, kita nak mengai sikit. Tu kita balik. Nak hujan lah, geng. Gelap lah. Tu, mau pokok hujan. Tu dia. Okay, try lubang ni. Dia keluar, geng. Dia keluar. Oh, dia makan. Contoh. Oh. Alhamdulillah tengok ni. Okey, geng, lubang banyak lagi tapi dah nak hujan. Lagipun dah pukul 7 dah. Jom kita balik tu. Alhamdulillah dah juga strike. Biar besar ni. Nak makan ah. Nak ambil cakap ni. Allah ni dah mentekai. Ui. Lihat lagi. Oh, Allah. So, oh. Masang. Jom. Okey, kan, ni dah hasil kita dah aku buat balik 4 ekor saja, dapat 6 kot. Tadi aku bagi kat budak-budak tu 2 ekor. Tak besar. Dah rezeki. Okey, kan, hari ni kita nak masak belut kita mengai. Kemarin ada 3 ekor mati. Nak buat sup ah. Hari ni. Okey, jom. Minyak dulu. Okey, kita tumis bahan-bahan ni dulu. Bawang putih, bawang merah dia kan.
hal yang bismillah. Okay, itu kita buat peracah sup adabi. Tambah ayam. Okay, kita buat ni akak daun sup, akak daun bawang, serai dengan bawang holland. Kita buat sup bunjuk satu. Okay, kita boleh buat belut. Bismillah. Okay, kita buat lada hitam yang ditumbuk. Bismillah. Okay, kita buat garam sikit. Cukup rasa. Sikit perasan. Kita buat tomato. Okay, yang ada udang galah tekok duk dalam peti kita bubuh ya. Buat sup sekali ni. Sup udang. Okay, last sekali kita bubuh daun bawang dengan daun sup. Sup belut padu. Okey, ni kita punya sup belut tadi. Biar aku ratah je lah, tak makan nasi sebab tadi aku dah makan nasi dengan mak aku. Aku try rasa tengok kita punya sup belut padu tak padu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau makan dengan nasi, lepas makan dengan bihun ke, sedap ke. Tak mahu kita nak rasa punya belut. Panas ni. Padu. Sup ni kalau demam-demam kamu buat ni, memang padu lah. Licin geng. Padu. Okey lah geng, nampaknya sampai sini dulu aktiviti kita. Tapi mengenai belut. Kemarin dulu aku pergi dengan Mak Jim dengan Mak Chat. Hari ni kemarin aku pergi seorang. Alhamdulillah ada juga. Yang hidup-hidup tu aku kurang dulu sebab nak jual. Yang mati tu aku buat sup lah. Padu lah geng. Okay, bapa alhamdulillah rezeki kali ni. Semoga bertiba. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kita akan berkongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum.